Jejak inovasi sosial di mana? Kami di Sarawak. Saya mengharapkan sinergi antara negeri Sarawak, anak-anak negeri Sarawak dan juga komuniti di negeri Sarawak akan membawa satu perubahan yang lebih memajukan komuniti daripada segi inovasi dan kreativiti. Jadi itulah perhubungannya di antara bila dah menjejak, mereka boleh digabungkan dengan pakar-pakar untuk membangunkan, mengembangkan apa idea mereka, inovasi di tingkat lapangan itu supaya menjadi lebih apa lagi lah, boleh disesuaikan dengan keperluan lebih ramai dan dengan Kita sudah selesai menjejak inovasi sosial di zon Sarawak yang bermula daripada handmade bags ya, menggunakan motif-motif linut. Selain daripada beliau membantu kawan-kawan kita yang ada ibu tunggal dan sebagainya dalam pekerjaan kraft tangan ini, tapi dalam masa sama membantu beliau juga untuk beliau lebih bantu orang lain. Dan itulah sebenarnya tujuan Yayasan Inovasi Malaysia berada di sini, kerana kita memberi perhatian kepada masyarakat. Okey, tempat kedua kita jejak inovasi sosial hari ini adalah pembuatan dipanggil Super Ball biochar yang diperbuat daripada proses pyrolysis pembakaran bening yang dia buat di kawasan ini, compound ini sendiri. Jadi apa yang saya nampak daripada rantaian ini, kita kena perkukuhkan bagi diperkenalkan kepada kanak-kanak sekolah, kepada komuniti, supaya ianya mengutamakan pemeliharaan alam semula jadi. Dan seterusnya kita melihat handcrafted natural soap ya, daripada temuk. Jadi kita macam seolah-olah ada satu tarikan di sini bagaimana kita hendak menaik tarafkan produk-produk yang sedia ada yang sekarang ni dengan lebih approach dia kepada lambang negeri Sarawak itu sendiri, dan produk itu proudly from Sarawak. Kita berada dengan Cik Hamida untuk produk-produk kraft yang diberi jenama Angus ya. Saya ingatkan hangus. Tak. Tapi rupanya dia Angus adalah sebenarnya bahasa Sarawak yang Angus jugalah. Jadi dia membuat daripada lebihan-lebihan daripada plywood yang ada di kilang sendiri. Jadi pembuatan itu kita andaikan ianya di dalam SDG lah, maksud tidak ada waste yang ditinggalkan.
sudah selesai menjejak inovasi sosial di Zon Sarawak, yang mana kita telah menjejak 5 produk inovasi. Yi mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua pemenang-pemenang di dalam IYC, kepada inovator-inovator yang telah kita jejaki. Jadi kita melihat isu-isu dan kita akan gabungkan isu-isu dan cabaran itu dengan solusi yang ada dalam ekosistem YIM, dan seandainya tiada, kita akan meminta pula pihak-pihak di peringkat stakeholder untuk match, memadankan isu-isu tersebut dengan solusi-solusi tempatan. Terima kasih, jumpa lagi tahun hadapan.